Tiga maut apabila lori tangki membawa muatan diesel bertembung dengan sebuah peroduan Myvi di Jalan Gua Musang ke Kuala Krai dekat Gua Sejuk di Gua Musang awal pagi 31 Julai. Dalam kejadian terbabit, tiga mangsa yang maut masing-masing seorang lelaki dan wanita serta kanak-kanak lelaki. Seorang wanita juga dilaporkan cedera dalam kejadian terbabit. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Muhammad Azrul Isham Zulkifli berkata, pihaknya menerima panggilan berkenaan kejadian terbabit pada 7.16 pagi. Beliau berkata operasi membabitkan 2 jentera dan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BPP Gua Musang. Katanya ketika dihubungi, lori tangki berkenaan dipercayai dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kota Baru. Pertembungan berkenaan menyebabkan mangsa tersepit dan dikeluarkan oleh pihak bomba menggunakan peralatan penyelamatan. Katanya mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Gua Musang untuk menerima rawatan lanjut dan mayat kesemua mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.